lagi ke kampung asli. Hari ini kita nak Okey Cikgu Syah, hari ni kita nak buat apa Cikgu Syah? Kita nak ajar 5 orang pelajar dalam kampung orang asli dalam masa 24 jam. Tengok dia boleh pandai ke tak pandai. So kita ambil challenge ni 24 jam untuk kita ajar anak-anak orang asli kat sini daripada tak tahu apa-apa matematik, sampailah mereka pandai matematik, dan doakan kami video ni berjaya. Kita nak make sure dia orang ni boleh buat. Okey. So let's go. Let's go. Okay. So challenge kedua kita nak terjah balik kampung orang asli ni. Kita nak tengok macam mana kita nak bantu dia orang. Hari ni Cikgu Syah target nak tolong 50 murid. Betul Cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah 50 murid. Jom. Pandai matematik. Dan ingat tak Tok Batin Johari? So bila kita sampai lagi kat kampung tu, sebagai adat dia, so kita nak masuk langkah dan beradab. Lagi Cikgu Syah dia akan call Tok Batin macam itu, and then kita akan minta izin untuk masuk kampung dia. Harap-harap Tok Batin menerima kunjungan kita Cikgu Syah. Slow sikit hari ni. Cikgu Najib baru habis cycling. Itu dia banyak laju kan? Itu banyak laju. Benar boleh. Untuk sihat hari ni Sabtu saya ada di Keruling. Sabtu hari tu, Sabtu lepas. Sabtu ni ada tak? Oh. Hari Isnin. Hari Ahad saya balik. Sihat Tok. Hari ni saya ada bersuara. Tok, hari ni kami datang membawa janji kita hari tu Tok. Kita akan makan special hari ni Tok. Ikan apa Tok kita makan hari ni? Ikan merah. Ikan merah boleh Tok Boleh dapat. Boleh dapat Tok? Boleh dapat. Banyak ada ke pasar banyak. Cantik. Apa salah? Tapi dah dia lewat pada pukul 11. Alamak. Pasar tutup. 11 pagi. Sekarang ni macam sekarang tak ada dah. Allah. Kita nak beli untuk malam ni Tok. Kita nak makan sedap-sedap ni. Atau kita Pergi pasar esok pagi. Pasal raya ada. Dan kita sediakan sikit Tok wang untuk Tok hari ni Tok beli je apa Tok. Apa yang Tok tu ingin nak makan, Tok beli je. Tapi kena bagi dia yang beli lah. Boleh. Masak. Okey Tok. Jangan laju. Semalam saya dengan Haji Rafat baru habis triathlon. Ni gambar dia. Tu yang kaki tak apa-apa nak okey sangat. Tak apalah, kita hiking sama-sama Tunggu. Aduh. Wrestling. 1 2 3. Pemenang dia adalah Bota. Siapa yang menang tadi? Seri. Seri. Satu. Okey, ready. Awak nama siapa nama? Tui. Ha? Tui. With a 180 kilogram. Tui. Ni nama siapa? Atam dengan 14 kg. Atam. Okay, let's go. And fight. 2, 1. Okay, mantap. Seluar koyak. 5 4 3 2 1 let's go. So 24 jam kita akan bermula sekarang. So let's go. Kita akan pergi cari anak-anak orang asli yang kita nak bantu daripada tak tahu apa-apa sampai pandai. So let's go. Betul ke jalan ni kat atas? Silap ah. Yelah, rumah Haji Alias kan dekat atas. Oh okey. Assalamualaikum. Oh tak kisahlah, bukan orang Islam ah. Cik Alias. So jumpa Cik Alias boleh buat apa kita? Tak masalah je. Rumah dia kat mana? Wan dia yang beli makanan nanti. Rumah dia kat mana? Rumah dia. Wan dia lah yang masak. Tapi kita bagi tadi kat tu. Biar Tok yang settlekan lah. Bekang kau dah. Aduh. Ui, penuh. Banyak juga. Semua dah Yang buat boleh kejar. Patutlah dia bawa motor. Jalan pergi kan. Kuning tu, ni dia. So kita akan hiking sikit je sampai. Ui, curam Ya. Itu tukang plan boleh? Tak boleh tukang plan Okey, teruskan perjuangan. Kita jalan. Okey, kita dah sampai. Rasa ni kita belakang. Di belakang. Fatihah. Ayah ada ayah. Ayah pergi kedai. Balik pukul apa? Allah. Fatihah, nak tanya, awak ada 5 orang kawan tak? Sekarang? Tingkatan berapa?
Okay, Cikgu Syah hari ni datang. Kita nak ajar kamu dengan kawan-kawan kamu 24 jam sampai pandai matematik. Mei, awak balik pi dah? Okay, so mungkin Cikgu Najmi kita akan keluarkan daripada video ni sebab dia dah buat macam ni tadi. Maksudnya dia tamat lah untuk challenge ni. Tapi video ni akan habis terus sampai sini je kalau Cikgu Syah yang macam ni. Kalau Cikgu Syah macam ni maksudnya sampai sinilah video kita. Ni Fatih nama siapa? Kawan? Marsha. Mana lagi 3? Tak ada. Kita pergi rumah dia tu. Jom. Kita cari lagi 3 orang. Fat, jom. Pergi rumah dia orang. Okay, kita pergi rumah siapa ni? Marsha jom lah sekali. Okay, jom. Okay, kita panggil awak Fatihah tu. Fatihah tu bangga dengan experience. Wow. Kita dah sampai rumah pertama. Kita tengok ni. Fatihah, ni rumah siapa? Bang. Moana. Mana Melayu? Moana. Apa Moana? Wana. Wana bukan Moana. Wana. Ajak. Assalamualaikum. Kami dari Stadium. Itu kita ajar Fatihah buat matematik. Ni Wana. Baik, tingkatan berapa Wana? 4. Tingkatan 4. Hari ni kita nak buat apa Wana? Kita nak belajar matematik sampai pandai. Kita nak buat challenge. Pada Wana tak tahu apa-apa sampai Wana jadi hebat. Okay, Wana, kita kena ada 2 orang lelaki. Ada rumah lelaki. Jom. Saya jom. Mari. Jadi kita berehat, kita singgah sekejap kat kedai abang ni, kita minum air dan kita belanja budak semua. Tak sampai ais abang tu habis. Oh, ada. Wana tak naik ke? Nak. Sini masalah dia orang kita ni kebanyakan apa tu lebih happy. Van banyak. Tahu van. Ada 3 van. Tapi dia main kadang-kadang tu sampai pukul 2 3 pagi. Main kat mana? Ni lah depan saya ni, rumah saya ni depan. Ini ada satu van, ada satu. Buat band lah, buat band. Itulah dia main tak ikut kita. Bila dia main sampai pukul 11 12 budak-budak ikut. Jadi hiburan terlampau banyak jadi budak nak pergi belajar tu. Dia rasa macam boleh belajar sikit sudah. Tu lelaki tu Mi dah dapat dah. Mana? Sini. Awak lah. Adik Azwar. Oh, ni lah Azwar. Nama penuh apa? Azwar je. Takkan itu nama awak? Nama penuh. Okay, jom sambil jalan. Jom. Nama dia memang tupak dia bagi Mi. Azwar tengah. Okay, so lepas ni cuba Masya nak briefing sikit. Okay, kita nak briefing sikit. Ambil kursi wah, ambil kursi situ. So ni calon-calon kita untuk malam ni lah petang ni. Tak kena balik ke? Buka balik asal? Mak aku masuk hospital. So hospital. Asal? Apa tu? Ada tak tahu emergency lah. Nanti aku apa-apa aku tu datang sini balik. Gerak dulu. Okay. Sabar. Belajar dulu Nanti aku datang balik. Kita gua balik dulu tau. Okay. Apa kena kat sini 24 jam. 2 hari aku tak balik, 2 hari orang Settle. Okay. Bagi tahu nama dulu. Nama Azwar. Nama saya Nurul Fatihah. Nurul Fatihah. Nama saya Rubaini. Hari ni. Wana. Masya Nadia. Okay, so Itu macam pegang racun. itulah. Okay, benda yang pertama kita akan keluar daripada kampung ni. Kita naik kereta tu. Okay, boleh Kita akan pergi cari ayam gepuk dulu. Boleh? Kita makan dulu. Kau pergi kenyang. Lepas tu kita pergi kedai alat tulis dulu. Boleh? Semua orang kena beli buku tulis. Semua orang beli kertas, pensel. Semua boleh? Lepas tu kita akan belajar. Boleh? Okay, siapa yang tak minat matematik tadi? Berapa orang angkat tangan? 5 tak minat matematik Alright, so tanpa lengahkan masa, let's go. Kita akan ke ayam gepuk. Okay, nak tanya ni. Hari ni semua orang pergi sekolah tak? Tak. Okay, bagi tahu 3 sebab kenapa tak pergi sekolah. Nak tidur lagi. Tangan sakit. Buat apa? Malas perhimpunan. Sebabkan perhimpunan je tak nak pergi sekolah terus. Hari Senin memang tak nak. So tadi ada ni kan, kawan cikgu tadi kan, Cik Najmi tu kan. So dia kena balik. Kenapa dia? Sebab mak dia sakit. Mak dia tiba-tiba pingsan. So dia kena rushing. Sebelum ni mak dia pun ada sakit juga. Masuk hospital. So ni masuk hospital lah. Masuk hospital mana? Itulah, saya pun tak sempat nak tanya. Cikgu pun tak sempat nak tanya tadi. Tapi kita doakanlah mak dia. Paling penting mak, betul tak? Betul.
Sayang mak tak semua? Tapi Cikgu Najmi akan datang sekejap lagi untuk bantu kita juga. Sebab kita kena jayakan projek ni bersama-sama. Tapi mak is number one. Betul? Setuju tak? Kalau aku nyanyi lagu Okay, okay. Original Sabahan. Okey, sama-sama. Kita rap dulu. Apalah, cubalah. Saya ini Original Sabahan, mantan kampung nutunan apin-api. Odo sayang, kau mau sayang siku tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalam. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku, saya original. Jom. Saya tak pandai nak order, kamu order kan? Tak pandai tak? Dia ada ini sekali dengan sayur. So sekarang kita nak beli barang untuk belajar pula, betul? Lepas tu kita beli makanan petang. Makan je dia orang ni. Makan apa pula petang? Makan Maggi. Makan Maggi. Sini biar bawa. Nah, bawa. Buku tulis dengan pen. Tengok dalam. 3, 4, 5. Lagi 2. 6. Pandai kira. Okay, so sekarang kita dah selesai beli alat-alat tulis, buku kat mereka semua berlima ni. Bertujuh So get ready, kita terus akan pergi ke kampung balik and then kita akan start sesi pembelajaran kita segera. So let's go. Alright, so kita dah sampai dekat rumah Tok Ketua Johari dan kita start mengajar lagi ni. Saya pun gementar kat ni. Harap-harap Cikgu Syah dah ready dah untuk ajar 5 orang asli yang tak tahu apa tentang matematik. Dan kita nak pastikan mereka ni boleh buat. Dan challenge kita dah berlangsung selama 3 jam 29 minit. Which is Cikgu Syah tak start mengajar diorang lagi. Kita baru dalam step nak break the ice. Kita baru dalam step nak kenal mereka. Dan sekarang ni tiba masanya. Cikgu Syah ready? So meja semua buka 3-3. Buka 2. Buka 3. Kita buka 3, susun kursi cantik-cantik. Okay, saat ditunggu-tunggu sudah tiba. Tengok guys, tengok kamera. Dah ready ke belum? Dah. Okay, so let's go. Cikgu Syah, saya akan bagi pentas kepada Cikgu Syah. Kita berbaki kurang lebih ada 20 jam je lagi. Untuk kita nak pastikan mereka ni boleh buat matematik dengan baik. Okay, let's go. Okay, nombor 1. Okay, semua tengok Cikgu Syah sekarang. Awak pergi sama dengan mana? Kan 5 ayam tolak 3 ayam kan? Dapat? Okay, ni dah settle. So, ini awak Empat. Okey, tak apa. Okey, ni siap. Tolak 8, betul. Tambah 5. Tolak 4 tak ada? Tak ada. Tambah 5. Berapa? 4. Tak boleh. Kalkulator. 1. Tak boleh. Betul. Okey, 8. Tambah 1. 8A. Tolak 3A. Berapa ni? Berapa? 5. 5A. Tambah 5A. Nama siapa? Tolak Tolak. Tolak 4. Tambah Tambah 5. 5. 1. Tambah 5. Betul jawapannya 1. 1. Wah, pandai lah Bul. Mantap pun. Tambah 1. Ni tak boleh tambah. Ni jawapan dia. Sama je. 5 ayam tolak 3 ayam dapat 2 ayam ke? Tulis 2 ayam. Okey, berapa jawapan 2 dia? ayam. Okey. Beruk tambah 2 beruk. Tambah 2B. Boleh. Ayam dengan beruk boleh tambah tak? Mana? Ayam boleh tolak dengan ayam je. Nama tu. Tambah. 5 ayam tolak 3 ayam. Berapa ayam? Main cikgu aja. Kat sekolah tak ada peluang macam ni, betul tak? Main lah, nak ajar. Main lah, sabar. Salah lah je. Main lah. Malu lah. Apa nak malu belajar? Malu bertanya sesat jalan. Tengok ni. Tengok ni. Darab kan cikgu kata, darab macam kahwin. Darab tu macam kahwin, betul? Nombor dengan nombor. 2 darab 3 berapa?
6. A darab B. Atas ni. A, B. Tak sebelah. Faham? Ha. Nombor dengan nombor. 10 darab 2. 20. F, ni F kan? F, G darab G, H. Jadi apa? Jadi F, G ada berapa? G kuasa 2. Lepas tu H. Dah. Faham? Nombor 3. 4A tambah 3B. Boleh tambah tak? 4 ayam tambah 3 beruk. Okay, so setakat petang ni nak dekat 5 jam dah kita punya challenge ni berlangsung. Fundamental 1 dah settle, which is you guys pun tahu kan, A tambah A tambah B, A darab B, 2A darab B. Okay, tu stage number 1 dah siap. Untuk stage number 2 kita dah buat darab dengan tolak tambah bahagi. Bahagi belum masuk lagi. Untuk stage nombor 3 nanti Cikgu Syahrin akan buat pecahan. Tahu pecahan? Masya tahu tak pecahan? Tahu kan? Okay, itu stage nombor 3. Lepas you all boleh buat pecahan, barulah boleh buat buku ni. Which is malam nanti dah semua orang dah pandai lah. Lepas tu boleh siap 300 soalan terus. Lepas tu you all dah 10 langkah lagi hebat daripada kawan-kawan kat sekolah. Sip. Semangat. Okay, kamu bagi semangat sikit kat rakan kita. Kura-kura semangat sikit. Okay, kamu urut sikit belakang kura-kura. Urut sikit. Tanpa lengahkan masa, kita teruskan challenge kita, go. Stage nombor 3 Cikgu Syah, pecahan. Tak boleh lagi. Okay, so kita akan ulang lagi fundamental number 2. Cikgu Syah tak boleh masuk lagi untuk pecahan So kita akan teruskan untuk fundamental number 2. Let's go Cikgu Syah. Okay, rehat lu. Okay, so sementara semua pelajar-pelajar, 6 pelajar kita tengah rehat. Kita dah janji dah itu dengan Tok Batin, kita nak bagi dia orang ni rasa juga KFC. Kita rasa KFC ni macam tak best kan? Bagi dia orang KFC ni antara salah satu makanan mewah yang mana kami ni rasa teremosi lah sebenarnya kan. Kita rasa sedih lah dengan dia orang. Okay, so sekarang masa lagi masih berjalan Kita dah hampir 7 jam untuk kita punya challenge ni. Tapi kita terpaksa keluar kejap dari kampung ni untuk kita nak bagi budak-budak ni makan KFC. Tapi saya takut-takut KFC ni tu lambat. Kita tukar kepada McD, minta maaf. Kita bukan sokong sebab itu yang ada kat kawasan ni. So yang penting apa kita janji dengan Tok Ketua itu, Tok Batin, kita nak bagi budak-budak tu makan juga. So jom, let's go. Kita tukar daripada KFC, kita pergi pada McDonald. Hello, hi. Okay, so kita bagi dia orang ni makan sekejap. Okay, so sekarang kita dah 8 jam dengan kita punya challenge. Okay. So pelajar-pelajar kita pun dah sampai Cikgu Syah. Ready? Kita bagi diorang dinner sekejap. Kita makan sekejap, bagi diorang dinner. And then kita teruskan perjuangan kita nak bagi diorang pandai matematik. Malam ni juga. Yes. Kalau jumpa macam ni, darab atas je. Darab atas saja. Sama, bulatkan 7. Bulat 7. Bulat 7. Arrow 1, arrow 2. Darab. Dah. Okay, yang atas dia bulat. Okay, so sekarang kita dah sampai ke muncak. Hampir 50% dah, diorang dah pandai. So sikit lagi. Kita ada lagi 10 jam. Okay, Azwar, macam mana? Apa rasa? Rasa apa? Okay, Cakap betul-betul. Saya sangat gembira dah belajar hari ni. Ini kali pertama tahu. Ya, betul. Kali pertama saya belajar. Okay, so kita bagi kepada Rubai ni ataupun nama samaran dia Kura-Kura. Nampak Rubai ni tengah fokus tu. Syah, tanya sikit. Apa perasaan Baby ni, apa rasa hari ni? Perasaan. Rasa apa? Rasa apa? Rasa best ke? Rasa tak best ke? Jujur. Tak best. Jujur. Okey, tutor tak best lah cikgu. Bosan dah cikgu, nak balik nak tidur je. Tak, awak rasa apa bila belajar? Rasa best ke tak best?
Kalau belajar tu best lah. Best lah. Okey, bagi Al-Fatihah pula. Cepatlah ke tidak nak balik ni? Aku nak balik. Ya, nak balik. Cakap dulu. Tak lah, bermain Dah lah. cakap dah. Cuba Al-Fatihah. Fatihah tak nak. Macam ni lah Al-Fatihah. Dia dah pandai ditinggalkan kita semua. Dia dah boleh buat ditinggalkan kita. Dia nak balik dengan Jepun. Dah lah, aku nak balik. Ya, cakaplah lah. So, semua yang ada pada malam ini, sekarang ini challenge kita sudah berlangsung selama 9 jam 22 minit. Alright, so kita akan stop dekat 10 PM hari ni sebab mereka esok semua nak sekolah. Dan esok kita jumpa tepat pukul 1.58 petang. Boleh? Oh, tengok Azwa. Dia dah dapat share, dia dah nak share dah. So inilah bestnya Algebra. Bila kita dah boleh buat, percayalah dia akan nak buat. So jangan pandang rendah dekat orang yang tak tahu apa. Dan alhamdulillah ini dah 50% dah. Ni. So tengok ni sepanjang 9 jam. Ni orang yang tak tahu apa-apa ni dah boleh buat dengan baik. Alhamdulillah. So nampak? Dah boleh buat. Tapi ni bukan pengakhiran lagi. Ini baru soalan simple. So kita ada baki lebih kurang 20 jam. Tak sampai dah Cikgu Syah, belah-belah jam je. Kita ada baki dah tak banyak. Dan kita akan habiskan challenge kita. Kita bagi diorang balik, diorang dah penat gila dah. So diorang esok sekolah lagi. Dan saya pun tak tahu diorang boleh buat. Tapi setakat sekarang result kita Cikgu Syah dah 50% dah. Malam ni paling gila. Paling gila berasap kepala. weh. So setakat yang dah 50% Kalau esok mereka dapat kuasai Algebra 100%, you all yang tengok video ni kalau tak boleh buat, malu lah kat anak. You all tentukan. Berjaya ke tak berjaya? Tapi saya bergemuruh kat ni. Yang boleh buat, kita boleh buat. Yes, welcome to day 2. Cabaran 24 jam kita masih berjalan. Nak tengok tak sekarang ada apa-apa? Okay, so sekarang kurang lebih kita dah cabaran 24 jam, kita dah berapa awal? Dah 17 jam 45 minit. Maksudnya hari ni nak tak nak mereka ni kena masuk fasa ketiga juga, iaitu persamaan linear. Persamaan linear ni, jadi yang awak nak belajar ni 90% ada dekat dalam silibus matematik awak. Kalau awak boleh buat yang tu jadi, awak boleh buat lah semua. Okay, ready? Tapi kita terima kasih kepada Cikgu Najmi datang juga hari ni. Dan Cikgu Syah baru habis meeting. Tapi tak apa, hari ni saya akan jadi cikgu kedua. Untuk topik bersama linear, sebab ini topik yang paling penting. Let's go. Mana kawan-kawan kita? Dah, cikgu janji pukul 2 kan? Dah 2-4 minit dah. Dah 2-4 minit dah. Okay, kat bahagian belakang sekali buku ada nota kan? Tengok. Belakang lagi. Oh tak ada, tu buku Oren. Okay, ni tajuk dia. Azwar kena salin dulu nota dia. Tu belakang. Okay, so tulis dia adalah pindah-pindah. Maksudnya, awak jalan dulu. Mai. Buku bawa buku. Okay, sini. Okay, maksudnya kita nak pindahkan rumah tu. Rumah ni pergi sini. Rumah ni pergi situ. Rumah ni pergi sini. Maksud kita nak pindahkan dia. Kenapa kita nak kena pindah? Sebab dekat tapak rumah yang ada sekarang ni, kita nak ambil dia punya hasil dia. Faham? Contoh bawah tu ada emas. Awak nak kena pindah rumah tu, bawa ke sebelah. Faham? So ini topik dia. Okay, Zah, nak X ke Y? Mariah pula. Nak X ke Y? Okay, Y. Y sini Okay, so jawapannya? Jawapannya apa? X. Betul. Sama dengan 5 negatif. Betul lah 5 negatif. Betul. Okey, tepuk tangan. Come on. Okay, ready. Salin dulu soalan. Sama, buka. Dah. Salin. Hai.
Apa itu? Kau jatuh nanti. Okey. Kamu 2 orang sini. Kamu 2 orang sini. Angkat depan sikit. Depan sikit. Oh ya, aku ada 2 side. Aku kan ada 2 side. Aku kena ada tukang angkat pusing. Sakit dadaku. Okey, Zua. B. Pasal? B. Sama dengan Okey, sama dengan. 3. Hai. 5. Ketuk lah Zua je. Ketuk. Ketuk menyesal kau. 5. Pasal? Tambah. Tepuk tangan. Okey, Madiha. Kipi. Sama dengan 1. Tambah. Z. Tepuk tangan. Tepuk whiteboard. 2B. Nak malam je masuk ah. Dewan mana? Ada dewan Dekat dewan. Tapi saya perlu pembantu ramai-ramai ni. Tak apa. Diorang boleh datang? Cari yang perlu je. Tak, siapa nak angkat ni? Saya boleh angkat. Ada kipas? Biar saya boleh bawa. Ni siapa nak angkat ni? Saya boleh angkat. Kerusi saya? Saya bawa. Dekat sana ada Awak boleh bawa? Marker saya siapa nak angkat? Saya pemadam. Ni aku. Okey, ya. Okey. 2 darab B? Oi. 2B. Biar aku hakitin. 2B? Ini aku nak padam. Okey, betul. Tak, kereta saya siapa nak bawa? Saya. Betul. Ketuk awak je. Ketuk. Bawa itu. Okey, esok. Dewan tu dekat mana? Ada dekat je. Warna biru. Kena lalu sungai tak? Tak. Okey, jom pergi dewan . Jom kita angkat. Tok Batin dah tahu belum? Tok Batin marah nanti. Tak. Okey, angkat semua pergi dewan. Bak ni. Bangku. Okey, so sekarang kita Kami dah potong. Okey, pelajar kita dah makin ramai, dah macam tu kan. So kita akan pindah ke tempat yang besar sikit, iaitu dekat dewan bawah. Saya pun tak tahu dewan kat mana. So diorang dah tolong angkat semua. Maka kursi. Saya punya whiteboard jangan rosak . Ya. Okey, go turun dewan. Nanti saya datang. Awak bawa kereta saya kan? Tak. Kena lalui liku-liku. Tu nampak ramai pembantu kita hari ni. So setakat sekarang kelas kita dah start dengan persamaan linear. Kita bagi diorang panas badan dulu. Kita baru buat persamaan linear tambah. Lepas tu kita buat tolak. Tadi baru saya nak masuk darab, diorang cakap panas. So kita akan pindah ke dewan warna biru. Nampak ni ramai-ramai ada ni. Saya pun tak tahu jalan ni berliku-liku. Harap-harap tak kena meredah sungai lah. Pool. Abang tanya. Oh, mana abang kamu? Panggil dia. Meanwhile. Ni macam mana ni? Oi. Kita nyanyi ramai-ramai boleh? Pagi pekan. Sambunglah. Tengah hari. Ada orang guna ke dewan? Tak ada. Ni orang guna. Aku dah lepas. Tapi abang ada kunci lah. Kau kunci ada. Ini dewan yang terbuka tu lah. Okey, ni. Kipas kat dalam. Patutlah dia tak bagi korang kunci. Korang duk AJ dia, memanglah dia tak bagi kunci. Mana ada, dia memang macam tu lah cikgu. Janganlah nak sesuatu dari orang. Tengok tu, tengok. Memanglah tak dapat kunci. Dia memang kedekut lah cikgu. Tak, cuba puji dia. Tak ada. Cakap elok-elok dekat dia, barulah dia bagi. Aduh. Budak-budak tak payah bagi masuk Kamu kena cakap lah kat budak-budak tu. Kau jangan dah masuk dalam dewan. Okay, so hari kedua kita akan pakai buku yang nombor 2, iaitu buku Supermax Genius. Buku ni antara rujukan pantas untuk mereka-mereka ni sesuai lah, insyaAllah. Okay, let's go.
Doakan phase akhir kami, iaitu kita nak pastikan mereka ni boleh jawab juga persamaan linear. Are you ready guys? Go! Tengok tak semangat. Pian. Fahmi. Are you ready guys? Ready! Macam mana dia boleh semangat daripada kamu semua? Dia cakap je, tak boleh buat. Okay, satu untuk Fatihah. Satu untuk Mardia. Okay, Wana. Masya. Ready? Sekarang ni kita akan masuk kepada darab dan bahagi. So ini yang high, yang paling tinggi sekali. Kalau mereka boleh buat, mereka boleh buat. Dan saya akan pass kepada mentor kita, Cikgu Syahrin, untuk make sure mereka ni boleh buat. Okay, Cikgu Syahrin, silakan. Okay, maka. Siapa pegang maka tadi? Kamu kan? Okay, ready? Semalam dah belajar. Semua dah complete dah, betul? Boleh buka buku biru ni. Ada tak? Satu ni. Biru, kuning, hitam. Okay. Muka surat yang pertama. Cuba buat 5 minit. Semalam kita dah ni. Hari ni saringan kedua. Sebelum final saringan, kita tengok saringan kedua mereka boleh jawab ke tak dalam masa 10 minit. Go, sekarang. Ya, cepat. Kahwin kan? Tambah. Darab kahwin tambah haiwan yang sama je boleh tambah. Ingat tak semalam? AB. Ini A tambah B boleh tak? Go. Tak. Okay. Cepat. 10 soalan je. A tambah B boleh tambah tak? Tak boleh. Ayam tambah bola boleh? Boleh. Tak boleh. Jadilah A tambah B. Nombor 1. Jawapan apa? A tambah B jadi? A tambah B. Ayam dengan bola tak boleh tambah. Okey, nombor 2. A darab B jadi apa? A darab B jadi apa? AB. Nombor 3. A tambah B tambah C jadi apa? ABC. Boleh tambah tak? Ayam tambah bola tambah cacing boleh? Tak boleh. Jadi apa? Ayam tambah bola tambah cacing. Tak boleh tambah. Nombor berapa? Nombor 4. Okay, setelah hampir 20 jam kita punya challenge, sekarang agak merisaukan Cikgu Najmi . Maksudnya bila masuk ke part persamaan linear, Cikgu Syah tengah buat tu, kalau kita lihat, diorang dah start struggle. Ada seorang pelajar kita dah balik, Teha. Cuba tengok kat sana. Okay, Teha dah menyerah kalah. Kita tak tahu berjaya ke tak challenge kita ni. Ada berbaki 4 jam je lagi. Doakan semua, kita teruskan perjuangan kita. Yang penting kita tak nak challenge ni gagal. Kita nak bagi mereka ni boleh buat juga at least persamaan linear stage 4. Okay, jom, let's go. Okay, sama dengan calculator. Duit dia berapa ringgit lagi? Kacang nak Gucci. Okay, kita ada 4 jam lagi. Kita terus masuk kepada stage 4, iaitu soalan tahap tertinggi di dalam Supermat Algebra, iaitu stage 4. Which is kita akan buat fraction, ada index sikit dan ada darab bahagi semua complete. So kita nak kena make sure dong lalui juga semua. Okay, ready? Soalan 300. Siapa ready? Comment ready. Ready. Kerja batak. Okay, mana marker saya warna merah? Saya faham ni. Pahami? Ini makan dalam perut. Bukanlah itu pen biru. Ni. Merah. Tidurlah. Okay, soalan 300. Ready? Siapa nak belajar soalan nombor 300? Angkat tangan. Siapa nak belajar soalan nombor 300? Seorang. Okay. Siapa nak belajar soalan nombor 300? Semua nak belajar. Semua tak nak belajar? Nah. Okay, angkat tangan. Buat apa nak ke kaki? Kaki. Cikgu bagi kita resep yang mana dulu tak cikgu? Mana? Kita orang ini. Cik, bagilah cikgu ajar dulu soalan 300. 3 kopi. Okay, ready soalan 300. Okay, ready. No problem. Okay, padam dulu. Ya, semangat. Okay, soalan 300 and then the last, and then kita ada berbaki untuk kita buat conclusion daripada hari pertama sampai hari ini. Kita compile, boom, kita bagi dia orang. Okay, boleh? Ready? Okay, soalan 300 saya akan tulis soalan dia dulu. Buka. Go. Sige, jom kita komentar.
Okay, ready? Buku ni boleh. Pakai kat buku terus, buku oren terus. Okay, jangan laju daripada cikgu Siapa laju daripada cikgu dia tak dapat. Weh, kira cikgu nak pula. Fahmi, cubit dia. Man, kemari. Nak pecah pula terai. Mana limit? Ecik. Okay, step yang pertama. Tulis nombor 1 dekat sebelah dia. Sebelah kecil. Tapi aku. Okay, tengok Kamu boleh buat ni, kamu orang yang paling pandai dekat sekolah. Yalah. Okay. Dah siap? Okay, tulis balik 1 tolak 9P kuasa 2 over yang atas turun bawah. Okay, cikgu nak kamu jawab soalan dekat depan. Jangan yang susah. Tak susah. Okay, ambil buku kamu. So, kita buat test terus. Kita nak tengok algebra 1, 2, 3, 4 dia boleh buat tak? Kalau dia tak boleh buat, kita akan ajar balik daripada awal. Don't worry guys, kita pucuk. Okay, so kita test. Marsha antara pelajar yang semua, kamu tahu tak antara semua ni? Cikgu. Silakan. Silakan. Marsha yang paling perform. Okay, untuk stage 1 saya nak kena test, make sure saya nak kena test juga diorang. Sebelum kita orang balik, saya nak pastikan orang boleh buat juga. Okay, 7W 1 tolak 6U. Okay, Marsha. Surat apa? Muka surat 17. Ya, ada orang yang buat. Kamu janganlah tengok. Tak, dorang tak buat lagi. Tak apa, kamu buat je. Okay. Okay, semua tengok Marsha. Kalau Marsha boleh buat, kita tepuk tangan untuk Marsha. Okay. Ini stage 1 Walaupun apa jadi sekalipun, kita nak make sure at least diorang dapat sesuatu lah dalam masa 24 jam ni. Kita tak nak mengalah. Okay. Go Marsha, kamu Marsha. Selepas ini Cikgu ni letak Azwa. bola. Okay. Angkat. Sikit lagi, kamu tertinggal. Ini U dengan W. Come on Marsha, you can do it Marsha. Cikgu tak akan mengalah untuk kamu. Ya, tepuk tangan untuk Marsha. Azwa, seterusnya come here. Okay, Azwa antara yang nombor 2 yang paling perform. Okay, Azwa, ready? Saya nak kamu jawab soalan ini. R tambah 8. Okay, go. Aduh. Pakai pen warna hitam. So, Azwa antara pelajar nombor 2 yang terhebat lah kat dalam kelas kita ni. So, kita tengok make sure dia boleh buat ke tak. Dah. Baca pak. Okay. Dah. Dua R. Hah? Dua R. Okay, nice. Nice. Okay, good. Hero dah. So, kita teruskan perjuangan kita. Kita nak make sure dia boleh buat juga. At least kan, dekat sekolah dia boleh buat. Okay, go. Okay, Zwa, sikit Zwa. Salah. Okay. How do you? Okay, nampaknya dia macam boleh buat, macam tak boleh buat. Tak apa, kita tunggu sekejap. Salah. Salah juga. Ni, R apa? R. Ha. Okay, good.
Nanti Zua, teruskan Zua. Tu. Betul. Cepat. 16. Okey. Salah. Salah lagi. R sini. Mereka mau pinjam HP cikgu. Oh, boleh lah. Okey, dah betul. Baru terfikir. Ya. Betul semua. Yes. Okey, tepuk tangan untuk Azwa. Okey, seterusnya pelajar ketiga yang terpandai dalam kelas kita. Kita akan panggil Teha. Right. Letak iPhone. Teha pasti kena boleh jawab Okey, sini. So, ini pelajar ketiga kita, Fateha. 6K. 5 tolak 3 km. So, kita doakan Fateha boleh jawab. Okey, go. Okey, go. Kalkulator mana kalkulator? Kamu Fateha, kamu boleh buat. Fateha, kenapa you situ tak pakai seluar Fateha? Ero. Memang dia tak pakai seluar ke? Okey, go. Betul. Okey. Okey. Jangan tolong. Fateha gagal. Saya 28. Okey. 28. Fateha gagal sebab kawan-kawan dia tolong dia. Okey, siapa nak jawab? Okey, kamu. Okey, padam. 28. Ha? 28. Ini mana? Okey. Masya dapat, Azwa dapat. Okey, next. Okey. Mungkin kita nampak basic je bagi dia orang. Benda ni sangat-sangat berat lah. Okey, nah, siapa nak? Go, full. Kalau. Kamu. Tengok keadaan kita kan dalam kelas kan. Okey. Jawab. Okey, ini pelajar keempat kita yang terpandai dalam kelas. Okey, betul. Okey, betul. Okey, betul. Betul. Apa ya? Mana kalkulatornya? Tiga. Betul apa? Mana saya tahu? Hah? Come on. 3 kali 11 3 lah. Tahu apa? So, Saya. Mardia. Tete. Abang kita. Siapa nak jawab lagi? Kura-kura, kam. Apple. Cikgu buat lagi cikgu. Okey, saya bisa jawab. Okey. Okey, Mardia nak buat percubaan kedua. Okey, buat sendiri. Ni, betul. Okey, kam. Apple. Lepas tidak tiru itulah cikgu dia tahu cikgu. Tidak tiru cikgu. Apple antara pelajar yang selalu ponting kelas. Tapi kalau dia boleh jawab, hebat lah. Sama 20. Belum. Weh, error tak ada, bulat tak ada. Ya. Okey. Apa ni cikgu? So, kita dah test mereka. Maksudnya mereka sekarang ni pada jam yang ke-21, hampir 21. Ada baki lebih kurang 3 jam lagi. Kita tak mengalah. Mereka dah boleh buat stage 1 dan stage 2 So sekarang kita nak kumpul dia orang. Kita nak Cikgu Syah bagi sedikit kata-kata semangat sikit sebelum kita ni semua balik. Lepas ni kita tanya kepada dia orang dah kan. Alright, so sekarang kita di sesi yang terakhir tau. Cikgu dah nak balik. Cikgu dah nak balik Kuala Lumpur dah. Cikgu Syah pun dah nak balik. Okay, so sesi yang terakhir. Cikgu Nazmi bagi satu kata-kata lah Cikgu Nazmi untuk diorang ni semua ni. Sebelum kita nak berpisah dengan diorang. Apa satu kata-kata yang InsyaAllah mungkin satu kata-kata dapat ubah diorang. Semalam kan, cikgu balik lambat tau. Balik pukul 12. Ada mesyuarat. Cikgu tanya diorang, ada 300 student semalam. Cikgu tanya diorang nak jadi apa? Nanti aja letak mic sini.
Mic pusing. Awak nak jadi apa? Awak nak jadi apa? Apa dia? Doktor. Kau telefon? Kau suka apa? Kau suka apa? Kau suka apa? Abang suka merah motor. Bagus, bagus. Kau suka apa? Kau suka apa? Suka apa? Gunting rumput. Bagus. Suka apa? Jadi doktor. Amin. Penjaga rumah. Kau suka apa? Polis vivo. Polis vivo. Suka jadi polis, nak jadi polis. Sesuai ada gaya. Masya suka apa? Suka buat apa? Okey, dekat dunia, dekat hidup kita ni semalam kan, tak kisahlah kita duduk mana pun. Tapi kalau kita suka sesuatu, kita buat betul-betul, kita buat sampai jadi, awak boleh jadi apa saja. Takat nak jadi boskan naik motor, boleh jadi boleh kerja dekat Petronas. Boleh kerja, boleh buka bengkel. Cikgu Syah dulu bukan dia tahu dia nak jadi apa. Sama je. Tapi dia kata dia nak jadi cikgu. Okey, lepas tu nombor 2, jangan lawan cakap mak ayah. Fatihah, saya tahu mak dia garang. Pada pam kan. Selamat. Last nasihat seorang. Okay, semalam cikgu bagi makan tak ada seorang bercakap terima kasih. Tak lambat, dah terlambat. Ya, tak apalah. Nanti pas tadi, tengok ni saya edit dia. Dah sampai ke nanti. Okay, so conclusion daripada video ni, kita ada baki lebih kurang. Kamu tahu tak, kita buat challenge 24 jam, ajar kamu sampai pandai tau. Tapi kita berjaya walaupun kita tak berjaya lah. Ui! Kita ada baki 3 jam lagi. Lepas tu kamu dah tak jumpa kami semua dah. Dah tak ada orang hantar makanan sedap-sedap, dah tak ada KFC. Hari terakhir kan bawa orang makan. Tapi kamu jawab semua salah. Saya nak bawa kamu pergi makan. Tapi bukan. Atas orang je. Macam mana saya nak bawa kamu pergi makan? Kamu belajar main-main. Mula-mula saya dah bawa kamu pergi makan ayam gepuk, betul? Tak, Apple tak ada. Apple boleh balik dulu. Lepas tu saya beli kamu buku, betul? Saya beli kamu pen. Lepas tu saya ajar kamu main-main dalam kelas. Sedih lah Cikgu Syah. Lepas tu hari ni kita cakap pukul 2 petang kan. Azwar je. Hari ni kita akan bawa Azwar je. Dengan Mahdia. So Mahdia dengan Azwar je kita akan bawa keluar makan. Makan sedap-sedap. Boleh? Kamu boleh order makanan paling mahal. Yang lain semua main-main. Kura-kura lambat, Wana main dalam kelas, Fatihah Cikgu Syah tengah ajar kamu pergi balik tau. Balik lah, apa? Mana? Marsha datang lambat. Mahdia dengan Azwar je datang awal. So itulah hakikatnya. Azwar nak makan tak? Makan apa? Azwar boleh order makanan yang paling mahal. Ini ya? Azwar boleh makan makanan yang paling mahal sekali. Nak makan apa? Okay, bye-bye. Wow. So, it's so easy. Seperjuangan 24 jam kita. Most of them lah memang kita datang untuk, diorang datang sini stay hanya untuk makan je. Hanya untuk makan je. Tadi pun kita bagi dia belajar. Yang stay semua makanan lah. Tapi hari ni tak ada makanan. So hari ni kita buat treat sikit, makanan ada. So nak tengok diorang belajar sebab nak belajar ke sebab makanan. Macam semalam memang makanan lah. So macam ni diorang dah balik tu. Dah tahu makanan tadi balik. Okay, so untuk challenge 24 jam kita, saya boleh katakan kita gagal lah. So kita gagal untuk nak didik anak orang asli. Mungkin di dalam video ni so kita dah cuba sedaya upaya. Tapi kepada badan-badan yang dekat luar sana, mungkin ada cikgu tuition, sekolah, atau badan-badan NGO kan, yang mana yang ada cikgu-cikgu, kami walaupun challenge ni gagal, walaupun kita ada baki 3 jam lebih lagi. Kita ada baki 3 jam lebih lagi. Tapi kalau kita teruskan pembelajaran, mereka akan hanya stay untuk tunggu makan. Azwar je yang belajar. Mungkin Azwar kita sponsor dia nak. So kepada yang tengah tonton
video ni yang mungkin nak bantu kami ni datang dalam niat kita nak bantu mereka ni sampai kita target lah sebenarnya. Kita target sampai dia orang ni boleh buat algebra sampai level 4 dalam masa 24 jam ni. Kita spend time dengan dia orang. Level 4 tu macam mana pecahan lah? Level 4 ni pecahan sampai yang dah boleh buat syllabus lah. Which is kalau dia orang pergi sekolah, at least tak adalah dia orang sia-sia. So 24 jam kita berakhir dengan kegagalan lah sebenarnya. Tapi kita tak mengalah. Kita nak jemput semua yang ada, yang tengah menonton ni, cikgu tuition, badan NGO ataupun sekolah-sekolah yang nak bantu hantar cikgu, boleh hantar seramai mungkin. Kampung orang asli Bukit Mancung ni, dia orang menerima kunjungan je. Dia orang tunggu je kita ni. Janji kita bawa lah sikit makan dan kita ajar sungguh-sungguh insyaAllah, sebab tak ada orang nak tolong lah. Mereka ni awak ada orang Islam ada, macam Azwar dia tak ada agama, ada Kristian, dan kita ni semua nanti Allah tanya juga kan. So itu pendapat daripada saya lah, conclusion daripada saya untuk challenge 24 jam ni. So untuk Cikgu Nazmi, inilah hakikatnya lah. Hakikat yang kita tak perasan. Dia orang kata, Azwar pernah pergi KLCC? Pernah? Dia orang kawan-kawan tadi ada, dia orang cakap dia orang tak pernah pergi KL tak pernah pergi KL. Padahal berapa jauh ke tak? Dia makan ayam gepuk semalam first time. First time makan ayam gepuk. KLCC pun dalam 30 kilo je daripada sini. Tapi dia orang berada dalam bubble dia. Belajar tak nak main, baju tak ada. Mandi, main sungai, buang sampah kan. Itu hakikat yang kita tak boleh nak lawan lah. Jangan kita tutup mata. Kita sanggup, ada orang dia sanggup tutup mata nak tunjuk yang murni je. Nak tunjuk yang murni je. Yang surau cantik bersih. Sebab apa? Sebab dia gate. Takut orang pecah ke apa ke. Tapi yang dekat rumah imam tu yang begak depan pintu tu tak tunjuk. Jom Azwar kita tengok lagi. Kan. So yang murni je dia banyak benda, hanya benda yang murni je kita nak tunjuk. Sedangkan yang ni sebenarnya perlukan bantuan lah. Bantuan bukan sahaja daripada makanan, duit, tapi daripada segi education. Nak improve life, improve kehidupan, bermula dengan education. Conclusion akhir setelah saya mengajar, saya rasa nak dekat 10 jam lah saya mengajar. In total. Semalam dengan hari ni kan. So mereka ni saya petik pada Cikgu Nazmi kata betul, diorang berada dalam bubble diorang. Dan number 2 adalah mereka tak tahu purpose. Kenapa nak kena belajar? Asyik nak kena belajar. So asyik kita orang selalu bagi makanan kan. So diorang stay sebab belajar pun sebab nak makanan. So diorang tak tahu belajar ni mampu ubah ekonomi. Sebab dalam hidup diorang ni ada 3 benda je. Dilahirkan, bekerja, melahirkan. 3 ni je. 16 tahun pun kahwin. 16 tahun pun ada yang nak kahwin. 15 tahun pun ada yang nak kahwin. 15 tahun, 16 tahun dah kerja. So kami buat video ni nak tunjukkan reality apa yang jadi sebenarnya dekat kampung orang asli. Ini kami pergi yang area Selangor tau. Dekat ni. Tak sampai 10 minit dah keluar ke bandar. Tak sampai 10 minit dah keluar ke bandar. Itu pun bandar ke sini pun gap terlampau besar. Macam dua dunia berbeza tu. Padahal dekat je. Jalan kaki dia sampai. Sebelah tu ada gepuk. Tu yang Azwar first time makan ayam gepuk. Okay, so daripada saya, inilah video yang kami nak tunjukkan kepada tuan-puan, reality sebenar. Alright, so itu saja daripada saya. Cikgu Rafat, last outro. Okay, so last. Walaupun tengok muka kami macam kecewa kan, tapi kita tak mengalah sebenarnya. Kita tak mengalah dan kita akan datang balik, dan kali ni kami datang dengan seramai yang mungkin. Jadi kita letakkan nombor kat sini. Ini nombor Tok Batin Johari. Tok Batin ni adalah Tok Mulu lah kat kampung ni kan. Ataupun Encik Alias je. Encik Alias pengerusi kat sini kan. Kami letak nombor ni. Dan di nombor ni juga tumpuan NGO, badan-badan yang bertanggungjawab. Badan-badan bertanggungjawab. Sekolah-sekolah, cikgu-cikgu tuition. Kami ni cikgu tuition je sebenarnya. Datanglah ramai-ramai, kontak, kita bantu mereka. Bukan dari segi wang, bukan dari segi makanan, bukan dari segi kalau kita bagi makanan dia habis tau. Kita tak bantu kampung ni pun. Kali ni kalau kami nak bantu, kita sungguh-sungguh kontak Tok Johari, kita bantu dari segi education. Education je yang dapat ubah kampung ni jadi kampung yang insya-Allah akan ada improvement. Okey, baik. So kata-kata daripada Azwar. Azwar nak makan apa? Azwar nak makan apa? Tak tahu nak makan apa. So cikgu bagi duit boleh? Kamu pergi beli? Boleh? Okay, so sampai sini saja video kita. Alright. Walaupun nampak muka kami agak kecewa, tapi semangat kita tak kecewa. Kita akan datang balik dengan batalion cikgu-cikgu, mungkin 500 cikgu. Semua boleh PM kita. Kita sama-sama satu komuniti. Kita bantu naikkan balik kampung-kampung orang asli dengan mana kita bantu dari segi education. Jadi kita nak education ni yang akan ubah nasib keluarga dia orang. Dan jangan lupa, kita ada lagi projek yang best. Tunggu next video. Next video, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.